bagi arahan semalam, dia nak awak ada pada malam tu. Tak ada bayar, dapat makan, tapi awak tak boleh duduk di meja lah. Sama lah macam cikgu. Jadi saya minta macam, siapa nak interview dulu? Siapa nak kena interview dulu? Kau tanya dia orang. Okey. Muamin kau ikut. Selamat malam, Puan. Selamat malam. Saya nak interview Puan boleh? Boleh. Siapa nak interview dulu? Saya. Okey, saya nak interview perempuan-perempuan boleh? Berapa-berapa. Sabar lah Puan. Tepat? Pandang dia. Ya, sabar. Pandang dia lah, kenapa pandang lain? Menurut anda, apa perkembangan SK Bandar Putra yang paling menyelah sekarang? Bagi anda, apakah kekuatan SKBP berbanding sekolah atau komuniti lain? Apa kelebihan yang ada di sekolah ni berbanding dengan sekolah-sekolah lain? Guru-guru yang bagi komitmen, ibu bapa yang bekerjasama, murid-murid yang berdisiplin. Itulah kekuatan. Awak kena faham soalan yang awak tanya pada orang. Nanti tanya awak balik. Dah menangis kat situ, tak tahu nak jawab. 1, action. Assalamualaikum tuan-tuan. Boleh saya tanya beberapa soalan? Apakah kenangan paling manis semasa tuan menjadi murid SKBP dulu? Dulu saya pernah jadi PRS dan SLB dan saya jadi PRS yang banggalah dapat menolong cikgu dan dapat melakukan aktiviti yang sangat seronok seperti Explorers. Okey. Bagaimana SKBP membentuk diri tuan sehingga berjaya seperti hari ini? Saya memang teringin untuk menjadi juruterbang. Dan sekarang saya dapat mencapai cita-cita saya itu dengan bersekolah di sini. Okay, terima kasih. Terima kasih. Ibu apa? Apakah perubahan positif yang Puan lihat pada anak-anak sejak bersekolah di SKBP? Dulu-dulu UPSR kan. So SKBP memang ramai melahirkan murid-murid yang berjaya ke sekolah asrama penuh, ke MSM. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran even ke luar negara pun sekalipun. So dulu anak saya dia ni adab dia memang tak tentu arah macam budak gangster, pembelajaran pun semakin merosot. Tapi sejak saya hantar anak saya sekolah di SK Bandar Putra, anak saya dapat meningkatkan pembelajaran. Selain itu, pada segi adab pun dia semakin baiklah. Dia tak ponteng kelas. Dia pun minggu lepas pun dapat dilantik menjadi ketua kelas. Perubahan anak saya, dia dulu tulisan dia sengit-sengit. Dia tulis sendiri, dia tak boleh baca pun. Cikgu pun selalu bagi markah yang rendah sebab dia tak pandai nak menggunakan kata-kata lah betul-betul. Tapi sejak dia sekolah kat SKBP, dia dah mula berubah tulisan dia. Tulisan dia dah makin cantik. Jadi sekolah ni memang best lah. Sekolah ni saya boleh nampak peningkatan pada anak saya. Menurut Puan, apakah kenangan paling manis semasa Puan menjadi murid SKBP dulu? Dulu masa saya bersekolah di SK Bandar Putra, saya merupakan kru TV PSS dan juga SLB. Saya dapat bina banyak pengalaman sebagai kru. Saya dapat belajar cara nak cakap di depan kamera secara confident, dapat merakam dengan video dengan cantik, menggambar dengan video cantik dan belajar menyeting video menggunakan aplikasi seperti CapCut semua. Apa perasaan Puan apabila hadir ke majlis Jubli Tembika SKBP hari ini? Saya rasa gembira. 1, 2. Selamat pagi cikgu. Macam mana awak tahu si cikgu? Siapa cikgu? Oh, maaf ya Puan. Start. 1, 2, go. Selamat malam Puan. Tuan dari sekolah mana? Saya perempuan. Lagi sekali. Retake. Take 110. Go. Selamat pagi Puan. Pagi Hai. 3, 2, 1. Selamat datang Puan. Selamat sejahtera. Puan dari sekolah mana? Bagi saya mic. Macam mana saya nak cakap?
Baik, saya dari sekolah XYZ. Yo, so sekolah kat mana Puan? Sekolah berdekatan lah. Apa mesej istimewa untuk guru-guru yang menjayakan majlis besar seperti ini? Mesej saya adalah jangan berhenti usaha ini. Usaha cikgu-cikgu ni sangat baiklah sebab saya dapat nak lihat perubahan tu kan. Jadi itu semuanya dengan usaha cikgu-cikgu kat sini. Jadi don't give up, itulah kata saya. Tak ada macam tu Selamat malam. Tuan, boleh saya tanya beberapa soalan? Malam ya boleh. Okey, apakah kekuatan SKBP berbanding sekolah atau komuniti yang lain? Saya tak faham apa tadi. Saya rasa kekuatan SKBP adalah muridnya lah. Muridnya, disiplin dia kan.